pakcik ni is really seram gila bila tengok. Okay, so welcome back to Movie Z channel. So today aku akan share about filem, aku akan review filem Getih Ireng. So filem ni nama dia daripada Jawa. Maksud Getih Ireng tu adalah darah hitam. Best ke tak filem ni aku akan share nanti. This filem mengisahkan tentang Rina dan Pram. So diorang baru berkahwin. Rina ni dia ada masalah bila dia pregnant, dia keguguran. Rina ni dah suspect lah ada something yang berlaku dalam hidup dia menyebabkan kematian. So banyak benda yang berlaku berkenaan dengan ilmu hitam ni kan. Rina ni suspect, which is dia kena santau. Dapat ke tak si Rina ni dan Pram selesaikan masalah keluarga dia ni, masalah santet ni, korang kena tengok filem ni dekat wayang yang terdekat dengan korang. So, itu saja dia punya synopsis and memang simple gila, straight to the point. And then let's go, kita pergi kepada dia punya review. Welcome back to Movie Z channel. So today aku akan review tentang filem Getih Ireng. So filem ni sebenarnya diadaptasi daripada naskah yang viral dekat social media, iaitu daripada Zero Point. Filem ni memang diadaptasi daripada cerita tu lah. So best ke tak cerita ni kan? Nanti aku akan share dalam aku punya review. Okay, kita pergi dulu pada benda yang aku minat dulu dalam filem ni, which is nombor satu adalah, yes, filem ni adalah daripada studio Hitmaker. So boleh dikatakan memang dia punya sinematografi cun gila, punya colour memang cantik. So dia memang ikut timeline apa yang ditunjuk dalam filem tu. Sebab dia ada bermainkan beberapa tahun untuk this film tau, dalam jalan cerita dia kan. So dia punya colour grading memang cantik. Shot-shot yang ditunjuk dalam filem ni memang cun gila. Benda tu memang tak boleh di question dah, sebab Indonesian cinematography memang cantik. Lagi again, ni adalah studio daripada Hitmaker kan. So memang lawa gila dia punya cinematography. And then itu nombor first yang aku suka. Nombor dua pula yang aku suka adalah dia punya first 30 minit yang awal daripada filem ni memang quite interesting. Dia punya seram tu kan, aku rasa sebab dia ada seorang lelaki tua ni yang berambut panjang. Dia banyak berlakon dalam filem Indonesia tau. Aku lupa nama dia siapa, tapi dia banyak berlakon lah dalam cerita, banyak-banyak cerita Indonesian. And then dia punya look pun sama je dalam filem tu, filem-filem sebelum ni. Dalam filem ni pun sama, dia mengekalkan look yang sama. It's really rasalah seram, creepy sebab dia pakai baju hitam, rambut putih panjang, and dia pakai songkok kot tak silap aku. So muka dia pun muka bengis gila kan. Yes, pada 30 minit yang awal tu kau memang nampak this pakcik ni is really seram gila bila tengok. Kita pergi pula pada benda yang aku tak minat dalam filem ni. So nombor satu, benda yang boleh aku bring up the issue is the hantu itself. Yes, tadi aku cakap first 30 minit saja kan. So, selepas 30 minit tu, inilah benda yang aku nak share. Sebab dalam trailer pun ada tunjuk ada satu creature tu kan dalam filem ni. Yes, it's really, benda tu dia nak kata geli adalah sikit lah monster tu, tapi aku tak rasa macam kau bergaduh dengan supernatural, kau berlawan dengan monster, faham tak? So dia bukan berlawan dengan supernatural punya things. Aku tak rasa benda tu seram, and then dia just geli saja. Sebab filem ni ada je gori-gori scene semua tu kan, macam adalah few scene macam potong something tu ada, cuma it's not from the supernatural punya thing, it's from the monster itself. So aku kurang berminat in term of that. And then nombor dua pula yang aku tak suka dalam filem ni adalah lakonan si Darius yang melakukan watak Pram. Dia ni aku rasa macam, aduh, kau tak rasa dia tu ada emosi tau. Bila dia lontarkan skrip semua memang tak nampak natural, macam dia macam terpaksa lah buat apa yang disuruh oleh director. So aku rasa macam dia tak ada emosi, tak ada feel bila kau tengok karakter tu. Dah lah karakter dia macam, bini kau dah bagi tahu dah yang dia ni ada masalah something yang tak kena sebab keguguran banyak kali. So laki dia buat tak tahu je, dia kata tak adalah, ni semua ilusi dia apa. Situ kau dah buat geram dah, tapi dengan karakter dia lagi macam tu, lagilah kau geram tau. So itu nombor dua. And then nombor tiga pula yang aku boleh share is dia punya plot twist. Okay, plot twist dia quite interesting. Aku pun tak expect benda tu, sebab aku expect orang lain yang buat benda tu, tapi orang lain yang berlaku. Yes, benda tu rasa okay, great. Dia punya plot twist menjadi, cuma karakter plot twist tu entah daripada mana datang yang kau tak ada. Dia ada tau share karakter tu, tapi dia tak build up karakter tu lebih sikit untuk kita dapatkan the great plot twist. Sebab karakter tu tak ada dimainkan pada starting of the film. Throughout the film karakter tu tak ada. Dia ada pada plot twist pada hujung filem saja kita boleh dapat karakter. So kalau kau nak tahu apa yang aku maksudkan ni, kau boleh tengok nanti filem ni. Sebab karakter ni boleh dikatakan dia memang boleh berlakon. Sebab lakon dia pun memang power. Cuma
jalan cerita untuk that character tak ada untuk kita build up that character. So sayang sebab kita dah tengok berapa jam filem tu, pada hujung tu baru keluar karakter tu yang kau tak ada build up langsung. So agak macam lah, dia ni datang daripada mana kan? So benda-benda macam tu lah. Sebab filem ni okay je for me. Cuma sebelum tengok, lower your expectation sebab filem ni maybe ada yang suka, ada yang tak suka. But the jump scare everything tu ada, cuma it's just a normal jump scare untuk filem hantu-hantu yang kita dah pernah tengok before this. Dia tak ada yang macam interesting punya jump scare. So itu saja yang aku boleh share. Berapakah rating yang aku bagi untuk filem Getih Ireng ni kan? So untuk filem Getih Ireng ni aku bagi sebanyak 5/10 untuk Getih Ireng. So filem ni dah ditayang, aku lupa time bila dia tayang. 6 November. So boleh pergi tengok ramai-ramai dekat wayang yang terdekat korang. Dan kalau siapa yang dah tengok, boleh komen dekat bawah, aku nak tahu juga apa yang korang rasa. So itu saja yang boleh aku share about filem Getih Ireng Darah Hitam. So that's all for my review. Thank you.